Macam hari ini di Gunung Ring, KRT Gunung Ring, kita ada aktiviti yang merupakan aktiviti signature kawasan di sini, iaitu memerai ikan. Ini masyarakat di komuniti ni mungkin tak ada di tempat lain lah. Sini signature di sini. Patut kita war-warkan. Rakan-rakan seji kita ni ramai, termasuk Amerika yang hadir setia dengan kita untuk membantu kita. APM Angkatan Pertahanan Awam, PDRM yang bantu untuk melancarkan lalu lintas ikut distrik polis lah, bantu kita supaya pergerakan kita lebih lancar. Kita memperkenalkan kedua-dua logo tadi, Jubilee Emas dan juga logo KRT baru, dan kita mengharap dengan jelajah ini, kembara ini, maka semua pihak akan mengetahui peranan kita dan juga logo-logo yang kita utarakan selepas pelancaran yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara pada 15 Mei di Segamat.